Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan kerana masih bersama Akademi Prep, di mana insya-Allah bulan Ramadan yang mulia ini kita sertakan dengan ilmu-ilmu, dengan sedikit pengetahuan. Mungkin anda boleh praktikkan sekarang bulan Ramadan untuk berniaga kan, insya-Allah. Insya-Allah. So di topik ini saya nak sambung tentang package. Bagaimana pentingnya packaging dalam kita punya syarikat. Yang sebelum ini saya cakap pasal packaging kita punya marketing tools, kita punya website, kita punya kedai sebagainya kan. Now saya akan cakap tentang packaging diri kita dan juga kita punya staff. Okey, kita cuba let's go. Package ni saya termakan dia, saya gelarkan dia kerana nombor 2 perkara yang penting bila orang tengok syarikat kita, orang tengok kita. Saya, anda dan juga pasukan anda, staf anda. Ini penting. Kenapa ini penting? Saya banyak katakan tentang, banyak bila saya nak memberikan sedikit pencerahan, bila saya nak mengajar ni, banyak kadang-kadang orang fikir orang degil ni banyak. Saya pun degil juga. Usahawan ni memang orang degil banyak. Cuma kebanyakan orang kena dengar dulu. Take some time untuk dengar. Pasal kadang-kadang kita nak cuba cari, orang berniaga ni kan, dia tengah cuba tau. Saya faham. Dan kadang-kadang dia tengah cuba untuk nak dapatkan lebih sale, cuba nak berjaya, cuba nak dapat duit lagi, dan dia cuba cari benda-benda yang boleh dapatkan cepat. Tetapi bila anda sudah berniaga lama, anda akan mempunyai satu kesedaran ini. Apa? Memang tak ada benda cepat. Kadang-kadang satu strategi yang berfasa boleh mendapatkan hasil yang cepat. Satu strategi yang dengan langkah 1, 2 dan 3 boleh dapat cepat. Tapi kalau kelangkabut nak cari terus langkah 3, buang duit, buang masa, frust dan sebagainya. Jadi di Akademi Prep ni, saya ni Zid Al-Qusi nak bagi tips-tips dan juga penerangan yang berguna. Kalau kita, contohlah, kalau kita nak powerkan badan, pergi gym, ada trainer, penat, sakit, lambat, mana boleh badan berketak dalam masa seminggu? Boleh ke? Perut jadi six pack dalam masa seminggu? Boleh ke? Kalau boleh, bagi saya lah. Saya nak makan itu obat. Pasal benda ni lambat kan. Dia akan makan masa, diet kena betul, penat pula tu nak workout, makan kena jaga, exercise kena all out. Mungkin 1 bulan, mungkin 6 minggu, barulah kita punya stomach ni boleh berketak. Siapa orang boleh bagi aku sekarang ni stomach aku 3 minggu boleh berketak? Boleh. Tapi saya kadang-kadang cari juga, makan ubat tu, saya faham juga kan. Tetapi ini memerlukan masa. Jadi saya sharekan bersama ke semua anda di luar sana, semua yang melayari Akademi Prep. Ini nombor 2 penting, iaitu bagaimanakah kita kelihatan dan pekerja-pekerja kita kelihatan. Nombor 1, cara kita berkelihatan, how we look. Maknanya kita berpakaian sebagaimana. Kita dan pegawai kita, staf kita. Kadang-kadang kita tak boleh ikutkan budak-budak staf ni pakai suka hati dia. Pakai suka hati dia, tidak adalah kita satu penampilan yang profesional. Kita sebagai pemilik syarikat, tidakkah anda ingin untuk semua orang yang jumpa anda, pelanggan ke, pembiaya ke, supplier ke, semua, diorang ni siapa? Bagus lah diorang ni. Nampak profesional lah. Tak nak ke tuan-tuan puan? Tak nak ke? Mesti nak punya. Kalau tak nak, tuan-tuan tak faham lagi lah. Kenapa tak nak? Dalam perniagaan, in business, salah satu benda yang utama yang ditradekan, yang diperlukan adalah apa? Trust. Kepercayaan. Ada tak kita masuk kedai yang kita tak percaya kedai tu? Ada tak? Ada tak kita masuk kedai mana-mana, kita pergi kat mall, tempat ni macam apa bertempat ya? Tak masuk lah. Nak pergi makan, tengok macam ragu-ragu, masuk ke? Tak ada masuk punya. Tidak akan ada satu pertalian bisnes, satu transaksi berlaku kepada antara 2 pihak yang tidak ada apa? Kepercayaan. Bagaimanakah kepercayaan dizahirkan di awal-awal? Kita punya perception, kita kelihatan bagaimana. Masuk kepada aku punya point nombor 2 ni adalah package kita ni. Kita berpakaian, pasukan kita pastikan berpakaian betul, berhemah, segak, profesional,
Kalau di customer service orang berjumpa, pastikan dia pakai yang betul-betul berdasarkan kepada undang-undang ataupun tata cara yang anda telah buat dalam sebagai undang-undang syarikat. Profesional. Jaket pakailah. Tak pakai tie tak apa kan, tapi nak lagi formal pakai tie lah pun lagi bagus, lagi nampak lagi segak kan. Kita ni lebih-lebih kalau office kita dekat tempat-tempat yang mungkin bukan macam office building, tapi masuk macam corporate. Kita perlukan ini. Oh, boleh kaya ke? Alah, tak buat mana tak tahulah. Kasih buatlah dulu. Kadang-kadang saya nak ajar orang, saya faham. Tapi nak panjang-panjang cerita pun kita malas. Kita cuba nak memberikan sedikit, bukakan minda. Ini adalah penting, tuan-tuan dan puan-puan. So, kalau kita punya syarikat, kita punya pekerja, pastikan kita dah test, dah check, dah setiap hari pakaian sebagaimana. Pakaian ni, tuan-tuan dan puan, bukan saja penting untuk orang lain, penting untuk kita juga. Untuk dia orang bekerja dalam keadaan yang profesional. Kalau semua pakai segak, boleh menimbulkan satu environment yang mantap. Penting. Itu pasal banyak outfit pihak-pihak seragam semua tu, walaupun tempat-tempat yang kadet ke, polis ke, askar, kenapa smart je kan. Ada dia punya keberkatan dia, kau kasih buat je lah. Buat dulu InsyaAllah. Lepas tu dalam kita punya package ni, bagaimana kita bercakap, kita bertutur, bagaimana kita berinteraksi antara kita dan juga pihak ketiga, bagaimana staff kita berinteraksi, tuan-tuan dan puan. Jadi dalam nombor 2 package ini, package adalah kita dan pegawai-pegawai kita dan staff kita, pastikan kita dah latih bagaimana nak berinteraksi, bagaimana nak berkomunikasi. Kita boleh melatih bahasa English pun boleh, bercampur-campur kepada mungkin kita punya klien yang bukan fasih berbahasa Melayu. Kadang-kadang kita gunakan English untuk kita nampak macam maklum lah. Saya kau cakap Melayu saja macam ni, kau cakap dia ni okey, tapi tiba-tiba when I speak in a different language, when I try to convince to you with other ways, other techniques, to try to convince you to believe and to really understand what it takes to really understand how important perception is. Contohlah yang tadi aku cakap tu kan nampak macam adalah sikit-sikit kan. Itu impact perlu juga. Kita berniaga ni, kita perlukan banyak impact. Kita perlukan banyak faktor-faktor yang boleh meningkatkan kebarangkalian kita berjaya. Jadi kelihatan profesional ni penting. Jadi tuan-tuan dan puan, jangan lupa point nombor 2. Nanti lain video aku cakap pasal point nombor 3. Ini video cakap pasal point nombor 2, package apa. Yang hari tu cakap pasal package kita punya website, kita punya name card, kita punya kedai, kita punya pelbagai lah. Bagaimana kita kelihatan di arena lain seperti digital ataupun dalam video dan sebagainya. Di video ini saya kata tentang package kita. Bagaimana kita kelihatan kepada kita punya customer dan orang lain, kepada kita punya funder, kepada kita punya supplier, kan? Nak berjumpa dengan pembekal. Contoh, saya bagi contoh tuan-tuan dan puan-puan. Banyak kita berniaga, kita ada pembekal kan? Dapat kontrak ke pekerjaan dan kita nak supply kredit, kan? Nak jumpa supplier kita macam mana? Kita jumpa berpakaian segak, dia datang office kita tengok kita yang teratur. Ada beza tak tuan-tuan dan puan-puan? Kalau compare dengan office, mungkin tak ada benda, budak macam tu pakai, tak segak lah. Kalau teruk jangan cerita lah kan. Ada beza ke tidak? Kepada orang yang nak bagi kredit ni, ada beza dia tuan-tuan dan puan-puan. Banyak beza dia. Remember this. Bila kita berniaga, kita berdagang trust, kepercayaan. Susah. Tapi kita boleh kelihatan, kita boleh ada energi untuk kita ada trust dan keyakinan. Dan ini akan juga dizahirkan dengan cara kita bercakap. Dan ini akan ada impact kepada apa? Kepada sales kita, kepada cost kita, kepada cara kita mendapatkan berinteraksi dengan pihak-pihak bank untuk dapat funding, untuk dapat partner, bermacam-macam lagi, insya-Allah. Jadi jangan lupa klik subscribe kepada Academy Prep, dan saya ada juga email di bawah. Bolehlah email kepada saya apa you punya masalah. Apa masalah? What is your challenge? InsyaAllah
kepada semua anda yang email, boleh cakap email Tuan Syed ataupun Assalamualaikum, saya punya masalah ini. Nanti kita akan aturkan sedikit, mungkin kelas one on one ataupun secara group, insya-Allah. Jangan lepaskan peluang ini, tuan-tuan dan puan-puan. Tengok email, hantar satu email saja. Okey? Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.